Mentari naik menyinar desa, burung berkicau, riang bersuara. Saya hadir penuh semangat rasa. Muhammad Faris bin Rosman, pembuka bicara. Budi bahasa hiasan diri, adat dijunjung kekal abadi. Isikan saya perkenalkan diri, Nuraini Filzah nama diberi. Pergi ke taman, memetik kenanga sambil bersantai di petang hari. Nama diberi Muhammad Adi Fitri bin Sohibmi, datang membawa tekun dan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Bayangkan satu situasi di dalam bilik darjah pada masa kini. Seorang murid menghadapi kesukaran memahami sesuatu topik. Dalam masa beberapa saat sahaja, murid tersebut boleh bertanya kepada sistem kecerdasan buatan atau AI dan memperoleh jawapan dengan segera. Persoalannya, jika AI boleh memberi jawapan dengan pantas, adakah peranan guru masih diperlukan? Jawapannya sudah tentu ya. Malah dalam era digital ini, peranan guru menjadi lebih penting kerana guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pemimpin pembelajaran yang membimbing murid menggunakan teknologi secara bijaksana. Sehubungan dengan itu, pada hari ini saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Memimpin Pembelajaran dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan. Hadirin yang dihormati, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia belajar. Jika dahulu murid hanya bergantung kepada buku teks dan guru di dalam kelas, kini mereka mempunyai akses kepada pelbagai sumber maklumat melalui internet, aplikasi pembelajaran dan kecerdasan buatan. Sebagai contoh, teknologi AI kini mampu membantu murid mendapatkan penjelasan segera tentang sesuatu topik, menghasilkan latihan tambahan serta menyediakan bahan pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, guru juga boleh menggunakan teknologi digital untuk merancang pengajaran dengan lebih kreatif. Melalui platform pembelajaran dalam talian, bahan pengajaran seperti video, kuis interaktif dan simulasi boleh digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Namun begitu, teknologi hanyalah alat. Tanpa bimbingan guru yang berperanan sebagai pemimpin pembelajaran, teknologi tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Hadirin sekalian, dalam era digital ini, guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai maklumat. Sebaliknya, guru perlu memainkan peranan sebagai pemimpin pembelajaran yang membimbing murid menggunakan teknologi secara beretika dan berkesan. Pertama, guru perlu memiliki kemahiran literasi digital. Guru perlu memahami cara menggunakan teknologi seperti platform pembelajaran digital dan kecerdasan buatan supaya dapat mengintegrasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua, guru perlu membantu murid membina kemahiran berfikir secara kritis. Dalam dunia digital yang dipenuhi dengan pelbagai maklumat, murid perlu diajar untuk menilai kesahihan maklumat dan tidak mudah mempercayai segala yang ditemui di internet. Ketiga, guru juga bertanggungjawab membentuk nilai dan etika penggunaan teknologi. Walaupun teknologi semakin canggih, nilai seperti integriti, tanggungjawab dan adab dalam penggunaan teknologi tetap perlu diberi perhatian. Seperti yang dinyatakan oleh Abdul Mu'afi Ahmad,
Kemahiran komunikasi yang berkesan sangat penting dalam menyampaikan idea dan mempengaruhi pemikiran audiens. Oleh itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu mampu berkomunikasi dengan jelas dan berkesan dalam membimbing murid menghadapi cabaran era digital. Hadirin yang dihormati, walaupun kecerdasan buatan membawa pelbagai manfaat dalam pendidikan, terdapat juga beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Antara cabaran tersebut ialah kebergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Sekiranya murid terlalu bergantung kepada AI untuk mendapatkan jawapan, mereka mungkin kurang berusaha untuk berfikir secara mendalam. Selain itu, terdapat juga risiko penyebaran maklumat yang tidak tepat sekiranya teknologi digunakan tanpa pemantauan yang betul. Oleh itu, guru perlu memastikan penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah seimbang dan terkawal. Guru harus membimbing murid supaya menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran, bukan sebagai jalan pintas untuk mengelakkan usaha berfikir. Hadirin sekalian, kesimpulannya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Namun demikian, teknologi tidak akan dapat menggantikan sepenuhnya peranan guru. AI mungkin mampu memberikan jawapan dengan pantas, tetapi AI tidak mampu menggantikan sentuhan manusia, nilai kemanusiaan dan bimbingan seorang guru. Oleh itu, dalam era digital ini, guru bukan sekadar mengajar tetapi memimpin pembelajaran dan membimbing generasi muda agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran masa depan dengan ilmu, kemahiran dan sikap yang positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat tangan sikit. Okey, itu saja daripada kami. Saya Muhammad Faris bin Rosman. Saya Adi Fitri. Saya Nur Aini Feza. Kami ingin mengucapkan terima kasih. InsyaAllah jumpa di lain hari. Bye.